Hai, selamat datang. Enggak, saya kok. Hai, selamat datang dan selamat kembali ke OGT Podcast. Untuk para pendengar dan para penonton, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Macam Abi? Macam Macam apa? apa khabar kau bawa balik KL? Macam semalam juga ah. Oh, topi nice KL lah, baik-baik. Confirm ah, nampak. Bergaya. Bergaya. Ni kenapa? Kira macam Macam flex sikit confirm. Kan? Set lah Nice KL SVG je. Melanggar. Aku je tak topi. Okay Oh, lah. yes. Oh, sebelum kita lupa kan, kita ada kita punya tetamu undangan yang impromptu tadi pasal Little Boy tak dapat hadir. Yang dapat hadir Little Boy punya abang. Tak ada. Kita ada kita punya tetamu ni yang kawan lama kita. So cuba perkenalkan diri anda. Hi, I'm Kai. Kai lah. Kai sudah. Kau memang tak boleh harap betul. Kita test Kau dah je. cakap Kita saja je panggil. Tengok pasal kita akan baca email lah. Kita dapat email daripada seseorang pendengar yang mengantar email. Betul. Pasal kalau kita pendapat kita tiga je pun boleh juga. Kadang-kadang kita nak kena pendapat orang luar. Kita tengok macam mana, see how it goes. Lepas tu korang update je lah. Pasal korang dah a few email dengan a few kira controversial topik kan, of which yang kita tiga je, aku, AB dengan Little Boy yang kasih kira pendapat lah. Kan kita ni sekali-sekali kita orang luar main jalan lah. Pasal boy tak boleh make it last minute, kita pun last minute cover dengan orang lah. Just nice lah. Kita main kutip je bawa blog. Kita kutip. Kau free lah. Tak, kau bawa blok lah. Kita nampak kat traffic light kan. Oh, saya bilang. Datang studio macam kita. Okay lah, sebelum kita mulakan episod, aku ada hadiah actually aku nak kasih dekat AB dengan Little Boy. Tapi sedangkan Little Boy. AB dengan Little Boy lah. Tapi cuma Little Boy tak dapat hadir hari. So aku kasih AB pilih lah. Kan depan mata. Nampak? Ya, baik, terima kasih ya. Untuk pengetahuan anda, ini episod bukan disponsor oleh Nice atau apa. Aku cuma baru balik daripada KL. So kau boleh pilih lah salah satu. Terima kasih. Salah satu. Acap ni boleh jadi ni lah. Ambassador Nice lah. Thanks lah Nice yang bila mention kita that time. Mention lah lagi. Alamak, bising kita. Kalau apa tu? Kalau hitam? Hitam Aku rasa lah. Hitam tu. Kau betul warna Warna yang buta aku. Oh. Yang satu? Oh, ni baru hitam Tu baru hitam. Oh, itu Okay, purple. purple ni hitam. Boy kau tak datang, aku pilih lah Aku ambil hitam. Apa? Ni purple kau punya. Okay. Lepas ni Apa lagi pakai lah. Pakai. Testing dulu. Praise. Apa? Gementar dah ya. Mak lupa dia phone dah. Kira tag semua tak payah buka kan? Tak payah. Kita style apa? Budak-budak style memang tak payah pakai. Ni memang tak payah buka apa. Kalau boleh dengan price tag sekali. Kan ada tengok video yang dalam taruh dengan price apa? Dengan tingkat stand sekali. Kira topi tu promo 90% habis. Semua dia pakai. Atas kepala. Okay lah, tanpa melengah masa, kita pun aku ada lah kan untuk guest kita untuk nari. Kalau kita host ada hadiah untuk guest pun kita kena ada hadiah lah. Okay. Nice KL kita kasih dia. Ada cara lah kira. Ada cara lah. Orang datang so takkan free Syul. Betul. Boleh buka ke? Buka topi punya handsome. Semua. Oh lama. Jadi Nice KL jangan lupa mention kita. Terima kasih. Mantap lah. Mantap doh. Mantap Pak Abu. Salah. Mantap doh. Terima kasih Cap. No problem lah. Kau tahu apa lepas ni apa jadi? Okay lah, untuk tu kita nak cakap kita ada sibuk sikit lah sempena nak Ramadan ni. Kita ada another charity run for Ramadan, InsyaAllah nanti kita update korang. Kita harap korang boleh support kita lah. It's all in the works lah. Same macam last year lah, InsyaAllah it's something around the same. Kita fundraiser, kita hargai yang korang support kita last year. Harap korang boleh support kita this year juga. Kalau korang boleh support agent kat luar sana yang hing-hing, apalah, kalau bulan puasa ni kita boleh menderma kan. Marilah kita bersama mengkumpul barakah di bulan Ramadan. Betul. Yang penting jangan lama-lama, jangan lengah-lengah masa. Let's go to the episode. Jom start. Your podcast from the streets. For the streets. Brought to you by Acap Tatsuya, Syara Zulkifli. And I'm AB Siddiq. Welcome to OGT Podcast. Okay. Kita berkumpul
Luar daripada pemikiran kita. Makan. Kau dah tak tolong kau. Kira dah lepas sikit baru kau. Kalau orang tak balik okey. Kalau orang tak balik. Tu ke memang Ramadan dah tak nampak kan. Ni kita English line Hanya fikiran forever. baik kita bawa bersama. From BMT to OGP. Paksa nak tunggu tak? Penuh rasa, bringing hope in every word we say. Tak ada jangkut. Okey. Sekarang ni, kau ingat tak sekali kita berbual pasal rumah tangga kan? Lepas tu kita dapat email. Kira episod tu very efficient dengan kira dapat dapat tumpuan lah. Oh, kau cakap pasal Shima ni? Shima satu. Lepas tu yang kita ada buat yang email lagi satu tu, apa kita pakai questionnaire sendiri jawab sendiri tanya kan. Lepas tu aku rasa kita dapat email ni. Ni Mungkin lah aku rasa. Dia just nice lah aku rasa. pasal tentang perkahwinan juga. Ni orang dah nak buka bulan Ramadan ni, patut lah. Kok. Apa benda tu kok? Tercekik je. Okay, betul. Okay. Mungkin ni email harap the next email Ramadan lah. Just nice kita boleh baca Ramadan lah. Yes, salah button. Tak pas-pas lah macam kau. Korang cari button apa sebenarnya? Punchline. Okey. Okey, kita get serius ah. Okey. Kita nak namakan dia buah-buahan lah. Kita tak pasal dia tak nak gunakan nama yang betul. So kita kasih dia nama buah-buahan lah. Okey, nama buah-buahan dia apa? Apple. Apple eh? Kenapa Apple? Pasal buah yang paling pelik Apple apa? Kenapa eh? Kan pelik kan? Betul juga. Betul. Bukan betik je. Ya betik. Oh pelik kan? Okey, kita pergi episod ni eh. Okay. Hai, nama saya Apple. Okay. Bukan betik. Okay. Okay, saya nanti nak kongsi personal experience saya. Ada kira challenges dekat rumah lah. Okay, that have very deep emotional impact dalam hidup aku ni. Okay. My purpose of sharing ni is not to point fingers or nak memalukan siapa-siapa, but to express my feelings and provide awareness to those who may be going through the same thing. Okay. Dalam rumah tangga saya, sabar. Untuk okay. Kat mana tadi? Tak, pasal tadi dia auto translate. Dah auto translate lah. Melayu je. Okay, Melayu je Okay. Ni untuk meluahkan perasaan dan memberi kesedaran kepada mereka yang mungkin melalui perkara yang sama lah. Okay. Dalam rumah tangga saya ni, saya pernah dimalukan oleh suami saya di hadapan keluarga dia dan juga orang ramai. Perkara itu membuatkan saya rasa sangat rendah diri, sedih dan tidak bernilai sebagai seorang isteri. Salah satu perkara yang paling menyakitkan adalah bila isu anak dijadikan bahan hinaan. Saya pernah hamil tetapi mengalami keguguran. Kehilangan itu sangat menyedihkan bagi saya. Siapa yang tidak sedih dan menangis bila kehilangan anak yang dikandung. Namun selepas keguguran itu, saya pula dipersalahkan. Ibu mertua saya masih bercakap soal anak dan tentang iktihar, seolah-olah kesedihan saya tidak difahami. Sedangkan saya yang melalui keguguran tersebut, emosi saya masih sangat sedih. Ketika saya pergi ke temu janji hospital, suami saya tidak teman saya, yang ikut bersama hanyalah ibu mentua saya. Selepas itu malah ibu mentua dan ipar masih berbual tentang isu anak dengan saya, walaupun perkara itu sangat sensitif selepas keguguran. Okay, kita stop sini dulu Pendapat korang macam mana ni? Macam mana ni sekarang? Pendapat aku aku rasa soal anak ni kalau boleh jangan tanyalah. Pasal kita pun tak tahu orang ambil usaha macam mana kan. Aku kahwin after almost 2 years baru dapat anak tau. Aku feel itu je aku rasa dah lama. There are people yang waiting for 5 years, 10 years tau. Why kau bother asking? Macam kita pun tak tahu behind the scene. Siapa tak nak anak? Semua nak anak apa? Diorang ada usaha diorang apa? So pada aku this question memang is best not to ask. Sampai kalau kau ask, just ask nicely once. That's it lah. Mendalam sangat kita tak tahu orang. Dia rezeki masing-masing. Betul. Lagipun pada aku, pendapat aku, siapa tahu since this woman dia hadap keguguran kan, what I think she needed is actually support. Pasal dia yang pegang tu baby kat dalam perut tu.
She's the one Dia, who dia yang fail. bawa kandungan tu lah. Dia bawa. So for someone to blame her kan, dah totally out of context. Tak sepatutnya macam gitu. Betul. She will be the one yang rasa betul-betul hurt for this Jangan situation. lagi tu. Tapi betul Sebab- lah. Betul. Aku But agree. I feel her because it's unfair lah. Mm-mm. It's not like her choice to gugur. And also dalam setiap perkahwinan aku tak rasa kau should expect kau punya menantu tu bawa anak lah. Just bawa cucu kau just like that. No lah. Betul. You are supposed to accept her as your own child sekarang. Betul lah. Padahal aku tak tahu ni kadang-kadang apa. Kalau kau percaya kadang-kadang, percaya lah. Betul. Kalau memang ajal kandungan tu ajal lah. Nak macam mana saya nak Betul, cakap apa? betul, Orang betul. tak jaga. Aku setuju. Apa jadi pun ada sebab dia. Oh lama. Kata-kata pujangga daripada Abang Kai kita nari ya. Emotional. Okey, seolah-olah mereka tidak faham bahawa mendapatkan anak bukan sesuatu yang mudah dan bukan dalam kawalan seorang wanita. Bila saya cuba bercakap dengan suami, tidak ada guna. Dia tidak mempercayai saya. Hati saya sangat sakit. Sepatutnya suami menjaga hati isteri, tetapi itu tidak berlaku. Perkara ini berulang banyak kali dan setiap kali meninggalkan luka. Selain itu, suami saya juga pernah menyentuh kisah silam saya dan keluarga saya, perkara yang sangat peribadi. Semua itu meninggalkan luka yang mendalam dalam hati saya. Setiap kali teringat, hati saya masih sakit. Bila saya cuba mempertahankan diri, saya tidak dibenarkan bercakap. Mulut saya disuruh tutup lah. Tetapi saya rasa dihina dengan macam-macam kata. Saya rasa sangat tidak adil dan perkara itu membuatkan luka emosi saya semakin parah. Kami sering bergaduh dan dalam setiap pertengkaran, saya sentiasa dipersalahkan. Keluarga suami saya juga bercakap macam-macam tentang saya. Bila saya cuba menjelaskan perkara sebenar kepada suami, dia tetap menjebelahi keluarganya dan tidak mempercayai apa yang saya katakan. Selain penderaan emosi, saya juga melalui pengabaian dari segi tanggungjawab. Saya tidak diberi nafkah dan saya terpaksa mencari duit sendiri untuk menanggung kehidupan. Dalam rumah tangga ini, saya yang bayar bil, rumah, keperluan walaupun saya seorang isteri. Lebih menyakitkan, kepercayaan saya dikhianati apabila suami saya sendiri menjalinkan komunikasi dengan wanita lain dan sanggup transfer wang kepada dia. Ini memang kokak sendiri. Ini pada aku lelaki memang kokak lah, honest lah. Pasal tak tahu, there's also this thing is postpartum depression what. Okay. Dia even though abortion or keguguran dia tetap lalui this postpartum period what, of the hormones imbalance and everything what. So aku rasa dia pun need some moral support lah. As kau partner dia, kau husband dia. Pada aku kau kokak or nyopat lah. Lagi nafkah pada buku tu tak mau mention lah kan. So memang kau kokak, habis kau orang lain kau boleh kasih duit. Bini kau sendiri kau tak nak bagi. Tak kau ingat kan? Kau salah, dia kira kan dah jaga bini orang lain tau. Bini dia tak jaga tau. Betul. Dia kira dah jaga jodoh orang lain lah. Tapi aku nak tahu, ni benda jadi, is it because bini dia gugur? Mungkin juga happen, after or memang from the start lelaki tu cock up? Okay. Kita sambung lah. Betul, tapi ini dia cakap after that period dia jaga diri sendiri kan. Betul lah, before pun kita tak tahu betul. Okay. Betul. Jujurnya melalui rumah tangga ini hampir membuatkan saya kehilangan kewarasan dan menjejaskan kesihatan mental saya. Bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui dan saya simpan semuanya terlalu lama seorang diri. Saya ijab kabul pada tahun 2021. Sepanjang perkahwinan itu kami sering bergaduh dan berulang kali berbaik semula. Saya pendam terlalu banyak perkara terlalu lama. Satu perkara hati yang saya sudah tertutup. Saya cuba bertahan tetapi rumah tangga ini tidak boleh diperbaiki. Saya tidak tahu bagaimana saya boleh bertahan selama 3 tahun. Kini saya give up dan mengambil langkah untuk failkan penceraian. Saya trauma dan saya tidak lagi sanggup memberi peluang yang sama. Keputusan ini bukan kerana saya lemah tetapi kerana saya memilih untuk melindungi diri dan kesihatan mental saya. Saya berkongsi cerita ini sebagai satu pengingatan bahawa penderitaan emosi itu wujud dan sangat menyakitkan. Setiap wanita berhak dihormati, didengar dan dilindungi, bukan dihina. Jika anda sedang melalui perkara yang sama, ketahuilah bahawa anda tidak kesorangan dan pemulihan itu mungkin walaupun perlahan. Tamat cerita. Pendek pula email kali ni Tapi dia cakap lah, kalau panjang sangat boleh pendekkan.
Kalau pendekkan boleh panjangkan. Bukan. Kalau panjang sangat boleh pendekkan cerita. Sorry, panjang sangat cerita saya. Itu je dia Actually cakap pendek saya bila. Okay lah. Untuk Apple actually pendek email dia. Kita dapat email yang panjang lagi previously. Okay. So aku ada curate a few questions out of this Okay, maybe kita boleh kasih kita punya point of view kita sebagai lelaki ataupun sebagai untuk pengetahuan semua dah berumah tangga kan, semua pun dah ada anak, dah ada rumah, ada yang anak 2-3 kan, sort of stuff. So kita faham. Okay, maybe kita boleh kasih kita punya a take or two lah dalam hal-hal sebegini walaupun kita bukan pakar atau kadang-kadang aku nak bangun garut tapi Based on experience. kadang-kadang pakar, kadang-kadang zakar pun ada. itu aku nak cakap itu tapi aku nak cakap. Tapi kau yang cakap. Tak apalah, biarlah aku cakap. Tapi yang baik kita ambil lah, yang baik kita ambil. Buat iktibar, yang tak baik jangan ambil. Betul. Okay. Soalan pertama. Adakah suami yang memalukan isteri di halayak ramai masih layak dipanggil pelindung? Layak ke tak layak? Pada aku layak Kau still pelindung cuma kau pelindung tak guna pelindung mesh kau tahu tak? Nampak tembus kau tak betul-betul bulletproof kira. Tapi dia kira nak cakap pasal dia malukan dia kat halayak ramai tu. As a protector kau not doing your job well but you're still a protector Macam kau pendapat guys? Okay. Aku rasa kita should be protecting our aib kan. Lagi-lagi our wife. So okay, aku pernah face this issue honestly on aku punya own experience. Aku pernah terguris hati bini aku pasal so called macam merendahkan diri bini aku lah in a way. Merendahkan diri dia without my knowledge, without me knowing or noticing. Tak sengaja lah. It's like a joke to me lah pasal aku macam aku lupa lah konteks dia apa. Macam for example lah Kira macam bergurau punya lah. Bergurau macam ibu masak sedap macam gitu. Example. Okay. But you will never know whether your wife will be over there because she's there. She's present there. Then her mother-in-law is there. So dia punya muka nak tak mana. Tapi macam pada kita, the way kau pay statement is macam kau comparing right. Yeah, but to me is all of us are family. Itu satu example lah. So kalau ni we don't know the context on how dia merendahkan diri, tapi kalau dia berbual pasal anak tu, tapi dia cakap pasal public kau. So pada aku suspect What I assume is dia macam cakap, lelaki dia macam cakap kau dah gugur anak aku. Aku pun fikir gitu. Kau kira dah tak boleh dah tak bawa anak aku. Kau kira fail lah kira. Kau punya ni lah. Aku imagination in public macam tengah gaduh ke pasal dia kan public kan. So aku imagination aku dia tengah gaduh. Kau dah gini tapi orang mendengar. Aku rasa is that lah. Pasal kalau nak cakap lelaki ada martabat. Seorang wanita pun ada martabat, betul tak? Kadang-kadang lelaki ada martabat tapi dia lagi tu musibat. Itu banyak tu. Sebelah dia. Gurau. Baju tu kasih balik. Aku baru cakap. Ni aku simpan. Okay. Next question. Next question Kalau suami lebih percaya keluarga sendiri berbanding isteri, siapa sebenarnya yang dia kahwin? Pasal Sorry. okay. Kalau suami lebih kalau suami lebih percaya keluarga sendiri berbanding isteri, siapalah sebenarnya yang suami tu kahwin? Tak tahu ini aku ada mix view sikit lah. Pasal family kau kenal lama. So call kau tahu baik buruk Ini diorang kahwin 3 tahunan, no offense lah kan. So mungkin kenal berapa lama sebelum kahwin tu aku tak tahu But pada aku kau have to listen to both sides lah. Kau tak boleh just family cakap A means A. Betul. Betul lah, siapa khalifah keluarga? Engkau ke keluarga engkau? Itu je pada aku. Tapi kira dulu dengan cakap mak dia. Itu pasal lelaki ni selalu dengan cakap mak dia lah. Tapi kalau kau nak buat decision kau sebagai khalifah keluarga, you should, kau boleh macam aku pernah cakap ni pasal ni benda. Diorang boleh advise kau macam mana punya advice, kiri kanan atas bawah depan belakang semua. Tapi at the end of the day, tu decision making punya choice atau pilihan kau yang nak kena buat. Tapi kalau kau buat pilihan yang salah, kau kena patah balik dekat siapa kau dapat kau punya idea ni untuk buat pilihan ni. Contohlah bapak dia yang kasih. Kau kena revert balik. Tapi kau tak boleh salahkan bapak kau. Pasal itu pilihan kau yang buat.
Orang lain boleh kasih 1001 jawapan ataupun apa. Tapi yang penting untuk nilaikan jawapan tu betul ke tidak is diri dia sendiri. Betul. Hmm. The blame is on you lah. Hmm. Pasal kau decision maker. Correct. Lagi rumah tangga kau sendiri. Kalau rumah yang tak ada tangga. Live. Kau bina. Ha. Kau kena bina rumah tangga tu. Betul tak? Tapi Melayu memang selalu kat tangga lah. Bukan. Salah. Bukan. Itu konteks Singapura. Itu betul juga. Itu betul juga. Betul. Soalan seterusnya. Ibu mertua campur tangan isu anak. Batasnya dekat mana? Sampai bila isteri perlu bersabar? Sampai bila? Tak tahu, pada aku sama lah. Ini benda kita dah cover last week tau. Kalau kau nak buat decision for me, then buat apa aku jadi ketua keluarga? Kau take this role for me lah. Sama, aku punya answer is still the same. Untuk lelaki yang masih nak selit bawah ketiak mak, jangan kahwin. Pasal kau kahwin means kau nak berdikari, kau nak jaga anak dara orang. Kau bukan nak sibuk dengan mak nak apa. Memang lah mak kau pay sugar. Kau tetap nak jaga isi hati mak kau. Tapi kalau kau perlu mak kau buat kau decision, kau jangan kahwin lah. Betul. Buat apa kau jadi ketua keluarga? Betul. Ni boleh buat reel. Ni boleh buat reel. Ni copy hook. Lagi aku hear this sentence from somewhere, this phrase lah. Diorang cakap, for example, kalau mak kau minta tolong, kan, dengan bini kau minta tolong, you should prioritize your wife first. Correct me if I'm wrong. I don't know, I heard it somewhere. Tak tahu, aku quite agree, but depends on context lah. How urgent is each punya help lah pada aku kan. Kalau dua-dua punya help boleh wait, then kau decide lah whichever is more important at that point of time lah. Tapi aku akan patah balik ke agama lah. Tuhan tu takkan beri kau cabaran lebih daripada apa yang kau boleh ambil lah. Betul. So Apa kau yang kena kau organize mampu lah. kan. Mana kau organize? Pandai-pandai kau prioritize lah. Dia tak akan kasih kau situasi yang kau rasa dia tahu kau tak boleh make it mah. Kau faham tak? Pasal kau tak boleh make it tengok aku gitu. Aku cakap je. Dia dendam dengan aku ni dari tadi tau. Aku cakap je. Macam orang selalu cakap contoh. Contoh, okay. Faham? Okay, keguguran pula. Okay. Patutkah wanita dipersalahkan atau ini budaya kita yang masih menyalahkan perempuan? Dalam segi apa? Yalah, keguguran lah. Pada aku tak lah. Pada aku lah, gugur tu unless kau pergi abortion lah, that's a different story lah. Tapi kalau keguguran without kau pay control, maybe kau try your best, dan nak cakap macam mana sah? Dah nak gugur apa? Dah nyawa dan nak ditarik apa? What can you do sah? Okay, satu yang aku pernah belajar, aku pernah baca lah artikel pasal kesihatan untuk hamil ni, pregnancy. Memang betul benih tu daripada seorang lelaki lah. Lepas tu ada the egg from the woman, everything sort of stuff. Tapi kalau perempuan tu 100% kira subur, very fertile and kira memang sihat lah Lepas tu dia gugur juga kan. It shouldn't be on the woman no. It should be the guy. Pasal there is a study shows there's this particular penyakit kan, that the sperm actually tak kuat. Dia punya benih tu yang tak kuat tau. Kira dia boleh form up until to a certain extent, tapi dia akan just give up. Pasal it is not the strongest one. Pasal maybe for the X amount of years lelaki tu hidup, dia tak jalankan cara kehidupan yang sihat. So kira the sperm cell yang dia ada kat dalam dia punya kote tu kan, tak kuat. Bukan dalam kote. Habis? Sperm dalam boble. Dalam kote tu tak ada. Betul. Itu Kau dalam kena faham. itu tunnel je. dalam dia kan. So tu benda kat dalam tu kan. So tu benda lah. So dia maybe contoh lah dia kuat arak. Ataupun dulu dia memang isap dadah ke apa kan. So maybe dia ada side effect lah, orang cakap lah. Side effect lah. Betul juga. So memang tak boleh dipersalahkan wanita lah sepenuh 100%-nya. Pasal maybe kau tak pernah check diri kau. Pasal lelaki ni ego. Aku sihat je barang tu kan. Tapi actually apa diri dia actually dia punya ada problem. Kau faham tak? Dia kira macam DMA Islam cakap mati pucuk. Tak lupa tu macam apa. Tapi pada aku tak tahu. Ini aku punya point of view lah. Aku feel it shouldn't be about siapa yang salah. Bila benda tu jadi, korang come together lah. Pasal korang need each other at that point of time. Korang dulu excited ada anak apa. Yes, kalau korang cakap salah then kira dah start point finger, ada jadi masalah tu lah. Betul. Then korang shouldn't be together in the first place. Betul lah Kai? Betul. Kau betul? That's what aku feel lah. Aku agree.
Kau agree Dia- ke? dia tengok aku je. Aku nak sambung je kau. Okay, kenapa kau agree? Aku just lagi dia dah cover semua Syah. Next question. Kau pun dah cakap the whole thing. Kurang ajar kau Okay. Tak bagi chance first time tau. Soalan kelima Kalau suami tak temankan isteri ke hospital selepas keguguran, itu cuai atau kejam? Kejam masa pada aku. Yang Tengok aku tak nak cakap habis lah. itu Pasal aku maybe dia betul-betul busy ke. Kerja. Dia ada kerja. tengah transfer duit kat perempuan lain satu ke. Salah account ke. Nafkah pergi salah account ke. Tak tahulah. Tapi pada aku, if emotionally the support, maybe he cannot be there, okay lah, it's understandable lah. But if both pun dia tak boleh present, then Tapi dia dah kasih evidence apa dia transfer tu perempuan duit semua kira dia memang ada niat niat terpesong lah. pada aku ni kau baru ke test sikit. Saya ni baru first main keguguran apa. Baru ke test sikit saya kau dah wobble saya. Rabak masa. Laki Laki ni. Habis kau dah pergi transfer salah bank account saya Nafkah. Macam mana? Mungkin maybe ni pun laki ni pun dah ada pasal niat juga. Kita pun tak tahu Mungkin dia fikir bini aku tak boleh pregnant, okay, aku pergi orang lain lah. Maybe dia fikir gitu Dia lah. pregnant kan orang lain lah. Dia punya niat macam tu lah. Dia betul mati nak anak apa kan. Jangan kena tangkap halwat aku sangat kau. Sekali mak bapak dia main peranan laki dia. tak tahu Okay, Zul. tak, kadang-kadang cakap dia ni mandul lah. Contoh. Kau punya isteri ni mandul lah. Kau cari calon yang lain lah. Just in case lah. Mak nak timan cucu. Lagi So- mak bagi green light. Kadang tu ada mak pun toksik. No offense lah. Daripada mak memang toksik rasa. Mak mentua. Mak mentua. Mak jugalah. Kira mak jugalah. Mak Dini yang side lah. Kerana sayangkan anak terlebih. Kau tak terfikir perasaan orang. Kau nak ajak anak kau jadi manusia sah. Habis kau buat macam ni, anak kau jadi apa sah? Tak, kadang-kadang maybe lelaki okey. Okay? Lepas tu mak mentua yang cakap mak nak timan cucu lah. Kau tengok kakak kau semua kakak kau, adik kau semua dah ada anak. Kau ni tak boleh ke ada anak untuk aku? Tak boleh ada cucu untuk aku. Kau faham tak? Kita dah kasih pressure kat tu lelaki. Lelaki tu macam bopian lah aku pergi kat perempuan lain lah. Tapi tak tahu pada aku tak ada istilah bopen sah pada aku lah. Ni aku punya personal opinion Pasal kau ambil tu role as a leader of a family, memang pressure mesti jatuh kat kau, tak ada jatuh kat orang lain lagi apa? Bau pecah lah. It's either kau boleh layan, tak boleh layan satu pressure itu je. Memang tak boleh lari lah. Tapi kau memang kena angkat lah. Kau terpaksa angkat lah. So adakah ini lelaki tulen? Ataupun lelaki spicy? Tak tahu lah. Pasal kalau lelaki tulen dia akan tanggungjawab tu dia akan angkat. Dia akan sapu lah. Penat macam mana pun dia tetap pergi kerja. Susah macam mana pun dia akan tempuh. Dan dia akan senang bersama isteri dia. Dia akan cuba lah. Dia akan cuba lah. Ni kau tak cuba, kau terus pergi transfer kat perempuan lain, mana boleh. Patut dia protect bini dia tu, wife dia lah. Kau sebagai lelaki, kalau kau tak ada orang lain nak transfer duit, kau ada kita punya nombor pena apa? Nak salah account pergi lah sini. Transfer kat kita lah. Nanti kita kasih kat isteri kau. Jangan kita tak nombor semua. kita kat bawah. Kadang-kadang lelaki-lelaki ni nak kena ajar juga. Pasal kadang-kadang dia tak boleh tampung diri dia, dia tak boleh tampung bak-rebu lagi nak kahwin. Tak okay orang cakap pernah dibahaskan Kalau kau nak hidup senang, kahwin. Kalau kau nak hidup bahagia, kahwin. Kalau kau nak berjaya, kau kena kahwin. Tapi dalam konteks sekarang kan, dengan barang-barang semua mahal, kau kenalah prep diri kau sebelum kau kahwin. Kan? Takkan yang kau bangsa sebagai kahwin pagi pula. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Aku dah nampak satu ni. Apa? Kalau kau dah miskin sebelum kau kahwin, kau jangan nak kahwin. Miskin kau tu jangan bawa pergi kat partner kau. Pada aku tu, aku tak agree sah. Aku tak agree that thing 100%. Pasal kau tak tahu rezeki kau buat benda halal sah. InsyaAllah rezeki kau masuk kan. Then from there kau maybe ada orang akan work harder lah. Ada orang will stay the same lah. Orang yang stay the same akan problem lah. If kau work harder to fit sama kau tahu kau ada tanggungan lain, things will go good for you lah, insyaAllah lah. Cita-cita lelaki ni tinggi. Nak kahwin maybe kahwin 3, kahwin 4. Tapi itulah. Biar miskin lah, jadi jangan jadi gay lah. Rendus. Biar miskin, biar hidup sederhana, biar apa semua. Yang penting makan pakai bini cukup, anak boleh beli pampers kalau ada anak, rumah tempat teduh ada, kan motor sebiji okey dah. Tak payah nak beli helikopter semualah. Serba cukup lah kira. Dah cukup sudah lah. Serba-serbi cukup lah. Yang penting semoga itu ini.
Random macam kau. Kadang aku tunggu kau nak cakap apa kau kadang. Kau waste aku time kadang. Okay. Next question Okay, go. Ni aku nak Kai jawab lah. Hmm. Tak beri nafkah tapi boleh transfer duit pada perempuan lain, itu curang atau sekadar kawan? Wow. Okay. Nafkah aku tahu ada banyak konteks of nafkah lah kan. Tapi kalau dah berbual pasal transfer, so I assume this Apple tak receive any payment from the husband and all. And furthermore dia nampak laki dia ni pergi transfer kat perempuan lain. Lagilah dia sakit hati. Aku pretty sure dia macam tanya macam, yang tak ada duit nafkah ke? Tak ada, aku dah belikan rumah dari ni semua. Ni kirakan nafkah untuk kau. Aku tak ada duit extra. Tapi boleh transfer pula kat orang lain. Dia transfer kat betik pula Kat betik. Tapi bayar rumah bini dia sah, kan? Ah. Bayar bills all. That might also be the factor of asal dia boleh gugur in the first place also. Pasal kira dia dah penat kerja, emotional, semua terganggu. Habis, yelah, pasal kau bila seorang perempuan ni yang hamil, mengandung, dia kena go through that stage of macam-macam perihal lah yang berlaku on a daily basis. Diorang akan ada emosi terganggu, kacau. Pasal dia fikirkan anak dalam kandungan, apa dia makan tu nanti anak dia pun makan, apa dia buat ataupun apa yang dia dengar, anak dia pun dengar kan. So dia macam-macam punya simulasi kat dalam kepala otak seorang perempuan yang tengah mengandung ni lah. Sebab tu kadang-kadang keguguran ni kita kena tengok dari pelbagai angle lah. Tak boleh salahkan perempuan je. Kau nak tengok kau asyik pressure tu perempuan, mana tak ni perempuan pun bingit. So kau sendiri pressure tak boleh take it. Macam mana saya? Kau expect perempuan tu boleh take pressure pula? tak, apa lancau. Ini bukan pressure lagi. Ini kira kan dia punya mak mertua dia pun dah kata-kata belakang dia tau. Yes, betul. Bangsa mak mertua pun bangsa side dia memang tak dengar dua pihak And for her to tahan 3 tahun, berapa lama tu. That's why dia cakap it's not that dia nak give up. Dia sayang diri dia lebih. And I think that's the right decision for her lah. Ya, betul. Kau sebab cari partner, kau cari orang yang boleh jaga kau and protect kau. Daripada dia aniaya diri dia. Betul? Agree? Okay, soalan ke-7. Dalam rumah tangga ni, lebih penting taat daripada keluarga sendiri ataupun belah pasangan? Pada aku depends on, ni aku feel depends on gender lah. Kalau kau perempuan memang kau patut taat kat suami lah. Kalau kau lelaki, kau patut laksanakan tanggungjawab kau sebagai ketua. But at the same time kau kena taat dengan mak bapak kau juga. Tanggungjawab berat lah. Kan? So tak tahu lah. Aku punya jawapan tu je. Depends on gender lah. Depends on gender Okay, kalau aku untuk perempuan ni, yes, taat pada suami, yes, betul. Tapi kalau suami kau tu terpesong, kau kena tegur. Okay, tapi tegur dengan cara baik lah. Jangan kau main ambil penyapu, main sebat dia terus lah. Kau tegur dengan cara baik lah. Kan? Yang lelaki pun sama. Macam aku cakap, kau boleh ambil tu feedback daripada siapa-siapa kau nak. Tapi decision making memang kau kena buat. Kan? So kau kena nilaikan, kau kena evaluate at the point that okay, this is beneficial untuk aku punya keluarga, this is beneficial untuk isteri aku dan anak yang akan datang dalam kandungan. Kalau tak dapat anak, okay, kita cuba lagi sekali. Kita tak perlu fikir-fikir yang negatif. Pasal kalau dah banyak sangat orang masuk campur tangan, rojak. Betul. Pasal ni perkahwinan antara 2 derajat je, perempuan dengan lelaki. Kan? Kalau kau asyik, dia ni cakap macam gini, kena buat gini. Korang dah team building. Kau dah macam school project. Betul. Tak payah. Korang tak payah ada nak kena minta tanya share director ni semua. Tak payah. Husband and wife, CEO, CFO. Dah, that's it. Kalau diorang decide buat macam itu, masa hari diorang salam Tok Kadi tu, ajak member je tangan. Nama-nama. Baru je. Itu dah jadi kongsi. Kongsi, mari bicara. Betul lah. Kira semua cakap sah, semua sah. Mak. Kecoh dah, berat satu tadi. Actually tak perlulah. Kadang-kadang tak perlu. Kadang kita sebagai ni kan, pasangan, kita kena banyakkan muhasabah diri satu. Kan? Banyakkan bed talk lah. Pada aku lah. Ada yang aku punya pandangan lah. Banyak bed talk. Pasal kadang-kadang memang betul kadang dalam sekarang punya konteks zaman ni, kita sebagai husband and wife, kita bekerja. Okay? Ataupun isteri kat rumah buat kerja kat rumah, then after that husband pergi kerja balik petang, malam ke apa kan. Memang komunikasi ataupun perbualan tu berkurangan. Tapi tak semestinya sebelum tidur tu kau tak boleh berbual apa. Boleh apa berbual, kau jangan ngigau je lah.
Jangan sebut salah nama lah. Jangan sebut salah nama saja. Contoh kau sebut, oh I sayang you apple, contoh. Tapi ni malah I sayang you betik. Habis. Dia dah tahu lah tu yang salah bank account lah. Sampai ke bawah reality lah kat kau. Betul. Okay, kalau emotional abuse kan, soalan seterusnya. Kenapa masih ramai yang anggap itu perkara biasa dalam perkahwinan? Siapa yang anggapkan tu benda perkara biasa? Aku tak rasa ramai orang rasa tu perkara biasa lah. Pasal tak ada orang cakap tak biasalah ni husband and wife gaduh macam ni. Kau tahu tak? Perspektif of orang bila suami isteri bergaduh ni kan. Contoh yang lelaki kita lelaki lepak debu Kau tahu tak biasalah si Zainal ni contoh. Biasalah dia gaduh mestilah sepak-sepak ni semua normal lah. Kau tahu tak bangsa dah buatkan normalisasi kan perkara yang buruk macam ni. Kira dia pun jadi enabler juga. Kau faham tak? Biasalah kau tahu si Sana ni. Dia gaduh dengan lelaki dia mesti dia keluar rumah. Ni semua normal. Alah kau tak tahu apa si Zainab pun macam itu juga. Sama. Kira dah normalisasikan perkara yang tak sepatutnya berlaku lah. Pasal dia cakap ni perkara biasa. Ni perkara biasa. Biasalah orang berkahwin macam ni. Aku understand dia ada adat rasam. Tapi kalau dia dah go over a certain threshold dalam perkahwinan aku rasa there should be put a stop to it lah. Contoh kau nampak kawan kau tempeling isteri dia ataupun dekat ni, kau nak masuk campur tak? Aku akan stop kalau kat public lah. Aku akan stop public lah. Kau punya benda hal rumah peribadi kau pergi bawa balik peribadi boleh tak? Kalau tampar dekat rumah aku tak nak tengok pada aku macam itu lah. Ni kau kat public kau tak ada fikir dia punya maruah, tak ada fikir apa sah. Otak tak lutut dia apa sah? Otak dia tak bergerak. Susah. Kalau kau nampak lelaki tu jalan tangan kat bini dia, apa kau buat? Oh, put it to a stop lah. How? Kau tampar lelaki dia pula? Tak lah. We have to be tactful lah. Maybe pull one side. Yang lelaki tu advice in the first place, kau tak sepatutnya pun angkat tangan. Kan? Angkat kaki? Angkat kaki okey. Angkat kaki jalan. Turun dia jalan. Angkat kaki jalan lah. Bukan angkat kaki sebab lelaki ni. Lagi for him to do that in public kan. Apa lagi boleh jadi behind closed door. Betul. Dia sebab ni kan ataupun apa physical abuse ni kan. Dia macam-macam lah. Kalau kau cakap kata-kata kasar pun boleh jadi physical abuse juga. Pasal dia ganggu emosi juga. Itu emotional abuse lah. Banyak. Memeningkan kepala yang tak panding. Okay. Kalau hati dah tertutup dan trauma dah terlalu terdalam masih wajar ke beri peluang kedua? Oh, ini masing-masing lah. Tahap segi kemaafan kau berapa tinggi lah. Kalau kau rasa kau boleh maafkan dia, kau maafkan dia lah. Yes. Terbaik tu maafkan lah kan. Aku tak tahu kau go through apa lah kan, how bad it is lah kan. Tapi kalau kau boleh maafkan. Ni hati masing-masing lah. Tak semua orang kesabaran tinggi boleh maafkan. Pasal apa-apa pun orang akan cakap apa tahu, kau kena mempertahankan kau punya rumah tangga. You cannot take the easiest way out. No matter what, try to solve the issue, then reconcile lah. No matter how many times it is lah. Tapi kau jangan pula dah tahu isteri kau ni boleh bagi kau 2, 3, 4, 5 chances. Kau plan for your next mistake pula. Kadang-kadang orang problem. Ini aku rasa people tend to take advantage of this kind of thing. Pandai kau cakap. Jadi kau ambil balik. Kira masuk akal lah. Masuk akal logik. Pasal ada orang take it for granted. Ada orang macam test machine lah. Ada orang test test limit of kesabaran seseorang ataupun berapa lama dia ni aku buat apa pun dia ni kira dia ni stay lah. Faham tak? Kira dia ni loyal dengan aku kan. Pasal maybe ada lagi fikir aku dia tak ada aku dia mesti mati pasal dia tak kerja, dia tak apa kan. Ada lelaki fikir ada mentality macam itu. Tapi kau tak tahu kadang-kadang perempuan ni actually very kuat tau. Tak ada lelaki pun dah boleh hidup. Diorang lagi independent. Diorang lagi laku. Nak comparekan janda dengan duda. Siapa nak duda kau bilang betul. People prefer janda lah. Tadi kalau janda jalannya korang dudu dah toleh kan. Siapa? Janda mana? Janda mana? Tak ada. Kau nak tengok AB cut and paste tak? Jadi kau yang bersalah kat dalam cerita. Indah habis of power ni. Dia tak boleh ni. Okay. Kau kena faham tau, editor boleh terbalikkan cerita tau. Jadi kau yang salah. Maaf. Kau jangan. Tak.
Okay. So macam aku cakap tadi so it is very very unique. Macam you have to be very tactful. Pasal peluang kedua ni tak semua orang boleh kasih lah. Peluang ketiga, empat, kelima. Ada sampai 10 kali kena kena curang pun bini tetap stay juga. Tapi tu bodoh lah, sorry to say. Dah 10 kali tu. Tak tahu Takkanlah nak tunggu sampai 10 kali. Ada orang Ada sampai dah tua, so sampai dah anak dah besar tu, anak dah kahwin Itu tau. lain, tu pasal kau dah tua sangat. For you tu berpisah pun dah tak guna. Pasal you really have your cucu cicit dah maybe. In the first place. Kau nak kahwin maksud lagi Acap means dia dah more than 10 times. Dia tahan bertahun-tahun sampai ke tua. Ada yang jejak 50 lebih perangai macam suar. Betul juga. Dah 50 lebih. Lepas tu kahwin tak jadi. Last pergi dekat sama perempuan juga. Kat first wife yang betul. Kan? Pasal dia cakap dia tak boleh cari yang macam sama. Kira dia cari perempuan-perempuan lain dah tak sama macam first wife. Tapi first wife dia tak ceraikan. Cari nombor wife nombor 2, nombor 3 semua kan. Tapi macam mana dia cari pun dia tak dapat sama macam nombor 1. Laki ni tak pernah cukup. Betul tak? Dia tak pernah ajar. Cerita macam pernah dengar. Pasal tak Aku tak dengar cerita apa ni. Tak, dia macam Ni macam cerita movie lah. dia tak kira umur lah. Dia actually tak kira umur. Banyak kali lelaki ni buat sampai dah tua ke sampai apa. Kadang-kadang lelaki ni pun susah juga. Dia tak boleh kontrol dia punya nafsu. Betul tak? Betul. Maybe dia tak bahagia dengan apa-apa cara pun. Tapi kalau kau tak bahagia, kau dah nak masuk 40-50 tahun dalam perkahwinan lah. Contoh lah. Tapi anak-anak semua dah besar, cucu pun dah besar. Last kau bikin perangai. Sebab tu kalau boleh macam sebelum kau jejak 50-60 tahun ni kau berubah lah perangai kau. Tone down lah. Kau tone down lah. Kau tone down lah. Pasal kalau kau tak tone down, kau tahu apa jadi. Apa jadi? Apa jadi apa? Tuhan tu boleh tarik nyawa kau di saat kau umur 30 lebih 40 tau. Betul. Tak payah tunggu kau 50-60 tahun untuk tarik kau punya nyawa. Itu kalau 50-60 kalau kau masih sempat taubat. Kalau kau baru 30 lebih ataupun 20 lebih dah kahwin, lepas tu kau buat hal ni macam Tuhan tarik nyawa kau tak sempat Syul. Jangan main-main lah aku cakap kau. Baik Ustaz. Okay, carry on Ustaz. Okay, Ustaz nak cakap ni. Orang lain hantar email kita kena lecture Ustaz. Dari tadi dia lecture tengok aku ni. Okay, penceraian ni tanda gagal atau tanda berani selamatkan diri? Actually depends lah. Depends on situation. Aku punya answer kebanyakan depends on situation lah. For Apple Okay, punya situation case, Apple punya situation ni lah. aku rasa dia sayang diri dia lah. Aku rasa From untuk my dia point of view. yes. The Best. There's no point for her to stay anymore because in the first place laki dia macam gitu, mak mertua dia pun macam gitu. Dia dah tak ada siapa dah melainkan parents dia. Tu pun tak tahu. Did she mention about her parents? Tak. She might be even anak yatim, I don't know. Then daripada dia stay all the way for the 3 years and More than 3 years I guess. more than 3 years, lagi all the way kena blame, kena tanggung diri, baik dia jalan sendiri. Betul. Boleh nampak dia punya pattern lah. Family diorang punya pattern and lelaki tu punya pattern macam itu is finger pointing. Semua dah point finger kat dia. So pada aku, kalau kau nak win down punya heart, makan masa lah. If kau nak lalui lah. If not, pada aku, for your mental health, this is the best option lah kan. Walk away lah. Pasal even if you walk away you will never walk alone lah. Dah pasal ni. Liverpool? Tak, lagi pun ni dia bukan buat salah, dia bukan curang ke, dia bukan buat silap, ni kekuguran kan. Kau kena faham, wanita ni ada martabat. Korang ada korang punya own kira korang ada orang cakap feminism lah Macam mana pun ada value kat market. Okay? Kau cari kerja pun boleh, InsyaAllah senang dapat kan. Kau buat apa pun, contoh kau jual produk kat TikTok live pun boleh laku. So pada aku just take the leap forward, take the leap of faith lah Kita cuba daripada luar apa kita perjangkaan, just do it. Pasal at the end of the day untuk kau tahu apa itu kebahagiaan, itu hanyalah diri kau. Apa buat kau bahagia, apa yang buat kau senang dalam hidup, kau buat. Asalkan kau jangan cederakan orang lain, kau jangan susahkan orang lain. And aku rasa it's very very good. Pasal apa? Pasal sekarang belum ada anak. So you move away from it first. Pasal jadi kau tak ada, kira kau tak ada ikatan dengan kau punya previous husband. Walaupun kau ada, contohlah kau kahwin baru, kau dapat pasangan yang baru.
kau tak ada ikatan lagi. Kira there's a bridge lah. Pasal kau tak ada, nanti anak membesar pun anak menanya kan, bapak ke mana, mak ke mana, you have to go through that kind of situation. So sekarang ni memang betul kita tak boleh cakap, kita tak boleh nak cakap nak meruntuhkan rumah tangga, tapi kalau kau dah to this level of kena emotional abuse, kena kiri kanan lah, senang orang cakap tak ada orang nak tolong kau kan, aku rasa just walk away lah. Pasal yang penting kau tahulah kebahagiaan hidup kau tu macam mana, and kau yang bina kebahagiaan hidup kau sendiri lah. Tak ada orang boleh tutup, nobody can dictate the happiness in your life lah. Betul. Walk away my friend, walk away. Nampak? Okay. Kenapa masyarakat lebih cepat nasihat wanita bersabar berbandingkan nasihat lelaki berubah? Nampak dia punya pantun tu. Baik pantun. Pasal kau tahu masyarakat cakap, kalau contoh kau tahulah Zainal tu kan macam gitu, sabarlah. Zainal siapa? Tak ada lah contoh. Kau macam condemn Zainal dia. Tak ada lah Zainal, aku kasihlah contoh Zainal. Okay. Okey lah aku tukar nama. Okey lah, kau tahulah si Khairul tu memang macam gitu. Sabar je lah, nak macam mana. Sabar Sabar je lah. Kau tahu si Abbas tu dia memang gitu. Sabar. Contoh. Tapi kalau lelaki pula dia suruh orang jarang nak suruh lelaki berubah. Kenapa? Berbandingkan nasihat lah. Pasal lelaki ego lah. In aku punya views pasal lelaki ego. Kau cakap lelaki ni berubah dia kalau ego, apa kau cakap pun tak guna, dia takkan buat. Perempuan lagi senang menerima nasihat lah pada aku lah. Ini personal opinion saja. Tapi lelaki pun aku anggap aku dah berumur nak masuk 32 Pemahaman aku lelaki ni dia boleh dengar cakap, kalau lelaki tu ada satu, dua, tiga kawan karib yang sahabat yang dekat, yang kira nak kena make sure kawan kau ni maybe ada satu atau dua yang betul lah. Dia akan dengar. Maybe dia salah buat silap ke apa baru kan, dia akan patah balik dekat ni group of friend lelaki untuk minta nasihat lah. Kira aku dah macam gini punya, I'm in this deep shit lah. And aku have to go out from this hole. Macam mana aku nak keluar? Tapi make sure kawan yang kau advise ni lelaki ni, yang kau lepak kedai kopi ke mamak ni kan, make sure yang betul ni, jangan yang susah. Kau tinggalkan je lah perempuan ni. Betul. Makin Perempuan barang hanyut ni. Perempuan barang leceh ni, kau tahu apa? Tahu je. Asal kalau macam gitu kau memang hanyut, hilang. Kau tak akan jumpa jalan pulang mah. Limit kau jumpa jalan pergi berjanda je. Lepas tu lelaki, perempuan ni tak payahlah, jom kita pergi urut. Itu lagi problem. Kau punya pum tak ada. Dia berbual tak pelat tau. Pasal ada macam gini. Kau tak payah fikir pasal bini kau kat rumah lah. Bini aku semua perempuan macam gini, jom kita pergi urut seorang lah. Ada. Aku rasa dia tau. Ada. Macam biasa kena. Ada, aku nampak. Memang aku bilang Betul. Kau punya apa plot twist lah macam tiba je. Lillahi taklah. Betul. Aku dah memang macam gini. Kira bangsa kau tak payah kisah banyak sangat lah. Pasal itu problem kat rumah apa. Selagi kau tak balik rumah, selagi tu problem tu tak sampai kat kau. Kau tak payah fikir. Jangan fikir-fikirkan lah. Kat luar ni kita enjoy kan. Ada perempuan temankan kau, baru pun kita pergi karaoke ke apa pun. Enjoy dulu lah. Nanti boleh fikir. Nanti boleh fikir lah. Itulah problem kawan-kawan macam gini. Menyirap aku nak kasih. Benda daripada boleh diselesaikan, kita drag makin huru-hara. Makin bertambah. Benda simple. Semua kau sapu tepi. Lama apa yang kau sapu tu dah berbukit. Macam mana kau nak solve lah? Banyak sangat sah. Tahu tak apa. Lepas tu nak kawan ajak pergi karaoke jahat. Kawan ajak pergi urut. Kawan ajak pergi tempat-tempat yang bukan-bukan. Menghasil kau ni. Itu dua je dia tahu. Karaoke jahat, urut. Yang lain bukan-bukan. Yang bukan-bukan lah ni semua. Cakap. Dia nak keluarkan ni. Keluarkan. Geram ni aku ni. Okay. Adakah wanita yang filekan cerai dianggap lemah atau sebenarnya paling kuat? Ini pun depends lah. Ada orang tak boleh kena sikit. Suami aku gini pas suami tak teruk mana. Kira exaggerate lah. Ada orang Dia orang princess daripada kecil. Yes. Dah biasa di pamper sebab sampai ke besar. Lembik suami tak boleh pamper kau. Kau rasa macam bapak aku tak macam ni. Kau cari lah suami cari Kau pergi cari tu suami lah. Macam bapak lu lah. Apa dapat apa yang kena. Pada aku macam gitu.
tak salah untuk dia nak cari. Tapi in the first place kau dah accept that guy as your husband ke. You settle down for him already. So, baik buruk seorang suami, seorang isteri tu korang harus berkompromi lah kan, betul lah. I have weakness in this but you ada strength in this lah, betul lah. Maybe aku punya financial planning tak bagus. Maybe isteri aku punya financial planning bagus. So suruh dia buat financial planning. Dia kira it's a two way street lah. Dia gitu-gitu. Tapi betul juga. Tapi kadang lelaki ni pun problem juga. Lelaki ni kan suka portray diorang ni berduit walaupun dia tak ada berduit. So bila dah kahwin, baru perempuan dia dia actually tak ada duit. All this ada portray je macam ada duit. Asal aku ada case ni. Yes, aku ada. tak nak mention lah. tak Dia tahu lah. Tak payah cakap nama lah. Dia sendiri tahu lah. Pasal kadang-kadang dia tengok sendiri lah. Dah menggigil lah dia. Dia tengok sendiri apa ni. Aku tak nak cakap nama lah. Tapi ni benda kenyataan. Okay, kalau orang Melayu cakap tak boleh lari. Kalau orang Cina Hokkien cakap berpecau, kau tak boleh lari man. Ni kes. Pasal memang kenyataan. Ada lelaki kahwin, dia memang aku cakap tadi, dia tak terurus dengan tak sedia nak kahwin. Tapi maybe mungkin dalam umur 30 lebih 40 tahun untuk dia ada fasa-fasa dia apa kan. Tapi kalau kau all the way tak stable, kadang-kadang lelaki ni macam overconfident. That's the bloody problem of people like this. Contoh macam hantaran kahwin, ada sebab kenapa dia ada hantaran kahwin, jadi kau boleh belajar untuk save up. Ada lelaki tak payahlah aku nak kahwin free. Ada lelaki macam itu. Problem Betul. Aku setuju. Aku lagi. Bukan. Aku contoh. Ada Shit, kau gelap lagi. Aku tak nampak mata kau. tak ada contoh kan. Belum kahwin tapi dah planning nak macam-macam, nak itu, nak ini, nak itu ini. Nak pergi booking perkahwinan macam gini. Bayar 250 untuk wedding planner buat garbu. Last jadi kokap. Betul tak? Betul. Aku agree. You can dream but then tengok kemampuan lah. Yes. Tak mesti apa orang ada kena ada lah. Pada aku foundation of the beginning pada aku mula-mula tu foundation kau kalau dah jujur lagi senang. Dah start with a lie, tiba-tiba dah kahwin, baru dia dah find out ni leceh bekerja, so kau nak pergi bohong. Ni the rest of your life saya kau nak ada bohong. Penat saya. Betul, pasal nanti kau gali lubang, tutup lubang. Kau gali lubang, kau tutup lubang. Sebelum aku tanam kau kan. Alamak, susah gini. Tapi untuk si Apple ni okay, kita kasih conclusion untuk Apple ni. Okay, pada pendapat aku lah Apple. Okay. For whatever that you go through, kau ni adalah satu wanita yang kuat lah. Tak semua wanita yang sanggup bertahan 3 tahun. Ada 2 bulan kahwin pun jalan. Okay, ni kau 3 tahun kau cuba mendapatkan zuriat, kau dapatkan restu, kira kau punya mentua, kau dapat untuk taat pada yang suami kan. Memang betul, kira dalam Al-Quran memang kau kena taat dengan suami semua. Kau cuba segalanya tetapi tetap bukan apa yang kau dapat tu bukan apa yang kau nak. Okay, salah satunya mungkin ini adalah cabaran yang di atas lah. Mungkin yang ke atas tu tengah prep kau untuk perkahwinan yang seterusnya, kau punya pasangan seterusnya. Okay, jadi kau boleh lebih memahami dan lebih well prepared lah untuk kau punya next pasangan lah. Dan next pasangan pun maybe dulu pun ada history sendiri. So bila dia dapat contoh kalau dia dapat kau ni next one, dia cakap dia ni dah pernah go through gini dia ni on the same boat. Kira macam Romeo and Juliet lah kira. Kira just to compromise each other. That is apa aku punya pandangan lah. Pasal kadang-kadang macam Boy pernah cakap, kadang-kadang yang kita jaga ni jodoh orang. Betul. So move on. You will never walk alone. You will always find a better partner. Even if you don't have a better partner, selagi mak bapak masih hidup tu, jagalah mak bapak kan. Pasal ada orang pun sanggup tak berkahwin untuk jaga mak bapak. Jadi kita tengoklah dalam beberapa angle yang kau ada tu, kau nilaikan sendirilah jalan hidup kau macam mana. Whether kau still ni pasangan ke, whether kau rasa macam aku dah tak nak ada lelaki dalam hidup, aku just want to take care of my parents, buat rebuk and live my life after that. That's all. So pilihan di tangan kau. And all the best lah. Semoga maju jaya dengan apa yang kau buat. Betul. Jangan kau ingat Pi. Kau ingat tak mesti cerai tu means kau gagal lah. Kau gagal lah satu benda, maybe betul lah. It's better to try than to not try at all lah kan. So pada aku jangan bersedih lah. Mungkin dia bukan jodoh kau. Mungkin satu hari kau akan jumpa jodoh yang baik lah, InsyaAllah. Tak semestinya kau bercerai tu means kau do the wrong thing lah. There's no right or wrong in this thing lah kan. Kalau kau rasa kau tak boleh jumpa kebahagiaan kau kat situ,
pelan-pelan lah build yourself. Macam Acak cakap, maybe kau jumpa kebahagiaan kau kat segi-segi yang lain yang ada di luar sana, insyaAllah. Betul. Jangan give up dengan cari jodoh lah. Saya kata pada dah fobia dan trauma. Mana tahu, tak semua lelaki sama lah, tapi tak senang lah cari lelaki yang betul. Jadi insyaAllah. Amin. 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 Kau berpendapat pula Kai? Kau nak kasih dia nasihat yang betul lah sikit lah. Okay lah Apple, aku rasa Dia kena cari green apple. kan. Janganlah lost thoughts lah aku punya ni. Apa aku nak cakap tadi? Okay, aku rasa whatever you are being tested ni pasal kau mampu. Okay, Allah takkan bagi kau dugaan yang kau tak boleh mampu lalui lah. Okay, so maybe the path you are taking right now is what's gonna shape you in the future. Lah. Jadi kalau kau tak ada jodoh di sini, tak ada rezeki kat anak kat sini, maybe rezeki kau kat tempat lain. Kebahagiaan kau kat tempat lain. Maybe kau masih ada mak bapak. Mungkin Allah tahu yang mak bapak kau perlukan kau. Betul. So everything happens for a reason lah. Even simple things like for example kau tertinggal wallet, kau patah balik rumah. Maybe Allah tengah protect kau daripada langgar ke, Malangan ke, bencana so ke. aku believe ada dia punya reason lah. Kau just husnuzon Yes. Husnuzon Husnuzon. Husnuzon lah. OGT lah kira, only good thoughts lah. Yes, betul lah. Itu Yeah. pasal kita hidupkan kita punya OGT. Kita punya tagline lah. Only good thoughts untuk fikir yang baik. Dengan kita ada kita punya husnuzon at every part of this life lah. Betul. Betul. Pasal ada lagi? Dia belum habis. Hmm. Ada cakap lagi dah. dah Okay. So dalam hidup ni banyak-banyak pancaluba kan, banyak bencana dan banyak juga cabaran yang kau tak akan tahu lah. Tapi ada sebab-sebab dia dan hanya dia yang tahu. Lagi sekali kita bukan pakar. Kita nasihat dalam life experience kita sahaja. Betul. Mungkin actually dia lebih tua daripada kita pun tak tahu tapi tak semestinya kita kena dengar yang tua je lah. Yang muda-muda pun boleh dengar. Ada ni satu. Apa? Dengarlah nasihat walaupun daripada seorang pelacur. Oh, betul. Hadis. Betul. Betul. Yes. Dia tak kata terima lah. Dengar aja. Betul. Dengar je. Tak susah pun. Volume up sikit. Boleh dengar. Ambil tak ambil tu lain cerita lah. Yes. Macam aku cakap, kau boleh dengar. Kau boleh kumpul dari semua orang. Tapi kau ambil yang bagus. Ini Pick and bagus. choose lah. Pick and choose lah. Nobody point a gun at your head to make the choice in your life. Baik. Betul. Dengan itu kita akhiri podcast ini. Betul lebih? Boleh. Dengan jangan pendam. Jangan kecam. Only good thoughts. Ciao. Ciao. Semoga maju jaya lah Apple Yes. Terima kasih Kai kena datang. No problem guys. Tiba dah habis.